Di bumi Pahang Darul Makmur, sejarah tidak sekadar tercatat dalam kitab lama, tetapi terus hidup, bernafas bersama rakyat dan raja pemerintahnya. Tanggal 11 Januari 2019, dengan penuh kebijaksanaan dan amanah, Jumaah Pangkuan Diraja Negeri Pahang telah mengisytiharkan pelantikan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai Sultan Pahang yang ke-34, menggantikan paduka ayahanda almarhum Sultan Haji Ahmad Shah. Pada 15 Januari 2019, Istana Abu Bakar Pekan menjadi saksi kepada detik bersejarah istiadat diraja yang penuh adat dan kebesaran, menyempurnakan pemasyhuran Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku sebagai Sultan Pahang. Saat itu, detik pemerintahan Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku bermula bersama sebuah amanah besar yang membawa harapan dan doa dari seluruh rakyat jelata. Dalam lipatan sejarah berdaulat negara, terukir satu detik yang jarang dianugerahkan waktu tatkala takdir berputar pantas mengangkat seorang raja daripada singgasana negeri ke puncak daulat negara. Dalam tempoh yang amat singkat, Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku bukan sahaja memikul amanah sebagai payung negeri, malah dipilih pula untuk menaungi seluruh persekutuan, satu keadaan luar biasa yang jarang berlaku dalam adat dan susur galur institusi beraja Melayu. Tanggal 31 Januari 2019, di Istana Negara yang syarat dengan adat dan sejarah, Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku mengangkat sumpah jawatan, menyempurnakan satu perjalanan daulat yang syarat makna, menandakan peralihan daripada Sultan Pahang kepada Yang di-Pertuan Agong. Dan pada 30 Julai 2019, istiadat pertabalan disempurnakan. Dengan irama bait bahasa yang menyelubungi sejarah, tercatatlah zaman pemerintahan Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah sebagai lembaran yang syarat makna dan kasih sayang. Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku yang memikul amanah sebagai Yang di-Pertuan Agong sejak 2019 digambarkan oleh segenap lapisan rakyat sebagai payung pelindung yang adil dan bijaksana di kala negara diuji. Di sisi Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku, Kebawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah berdiri sebagai bintang yang menerangi setiap jejak kembara, disayangi oleh rakyat dari Semenanjung hingga ke Tanah Borneo. Kembara Kenali Borneo, sebuah perjalanan yang menghubungkan institusi diraja dengan denyut nadi rakyat di Sabah dan Sarawak, mencipta detik penuh keakraban dan kehangatan di setiap pertemuan, menyusuri kampung, kota dan lorong-lorong kehidupan di mana gelak tawa dan sapaan mesra bergema sepanjang jalan. Kini, genap 7 tahun pemerintahan Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku yang terus menjadi lambang kestabilan, perpaduan dan keadilan. Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku turut dikenali sebagai seorang pemerintah yang tegas dan berprinsip dalam mempertahankan kelestarian alam sekitar di negeri ini. Di sebalik keindahan hutan hujan tropika, sungai yang mengalir jernih dan khazanah semula jadi yang tidak ternilai, terserlah komitmen Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku dalam memastikan alam sekitar terus terpelihara. Dalam lanskap pemerintahan negeri Pahang, ketegasan Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku menjadi pemacu kepada kesedaran dan tindakan bersama. Kebawah Duli Paduka Baginda Tuanku menzahirkan agar setiap lapisan masyarakat memainkan peranan dalam usaha pemeliharaan dan pemuliharaan alam sekitar. Melalui kepimpinan yang berteraskan tanggungjawab dan kelestarian, Pahang terus melangkah ke hadapan sebagai negeri yang menyeimbangkan pembangunan dengan kelangsungan alam semula jadi. Daulat Tuanku, dirgahayu Tuanku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melimpahkan rahmat dan perlindungan buat Kebawah Duli Paduka Baginda Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Ri'atuddin Al-Mustafa Billah Shah
serta negeri Pahang Darul Makmur. Semoga ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku dan ke bawah Duli Paduka Baginda Tengku Ampuan Pahang, Tunku Azizah Aminah Maimunah Iskandariah, ke bawah Duli Paduka Mulia Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah, serta seluruh kerabat diraja sentiasa dilimpahi rahmat serta berada dalam keadaan sihat dan sejahtera. Semoga ke bawah Duli Paduka Baginda Tuanku kekal karar bersemayam di atas singgasana takhta pemerintahan dengan penuh kebesaran, kedaulatan dan kesejahteraan dalam memerintah rakyat Pahang Darul Makmur dengan adil dan saksama.